saya boleh lagi beli sebiji karipap. 20 sen ini, saya boleh beli sebiji karipap lagi. Okay, dulu tahun berapa? 90-an kah begitu? 90-an. Pergi sekolah lah kan, budak-budak lah dulu. Saya ingat lagi yang harga karipap dulu, tuan-puan, 20 sen. Okay? Bila kita beli RM1, kita dapat 5 biji karipap. Jadi 20 sen satu lah harga karipap. Harga karipap 20 sen satu, tuan-puan. Itu dulu. Tapi hari ini, tuan-puan, adakah kita jumpa harga karipap 20 sen lagi? Tidak kan? Tidak kan? Saya pergi beli karipap RM2 untuk 3 biji. RM2 untuk 3 biji. Jadi, kalau kita bahagi RM2 itu dengan 3 biji itu, tuan-puan, dia akan dapat dalam 60 sen lebih lah. 60 sen lebih untuk 1 biji. 1 biji itu, tuan-puan, kalau kita mau dapat harga 20 sen, kita kena bagi 3. Baru kita dapat harga 20 sen. Jadi kita tengok, dulu 1 biji kita boleh beli, okay, dengan nilai 20 sen, 1 biji. Lepas tu hari ini dengan nilai yang sama 20 sen, kita hanya dapat 1/3 sahaja daripada potongan karipap itu. Kan? Inilah kuasa beli duit, tuan-puan. Dia sudah, dulu kita mampu beli banyak. Hari ini kita mampu untuk beli seputung-seputung saja. 1 biji karipap tu kita bagi 3 untuk dapat harga 20 sen. Kan? Sebab itulah, tuan-puan, nilai duit kita tu dia semakin rendah. Kalau kita mau beli pun, tuan-puan, tidak lagi dapat 1 biji. Kita hanya dapat separuh sahaja potongan dia. Baru harga 20 sen.